Okey, semalam kita main dekat pokok rock melon. Hari ni kita main dekat pokok timun Since semalam ada yang tanya macam mana nak tahu bunga jantan bunga betina. So kita pergi dekat pokok timun sebab pokok timun ni dia mudah nampak Okey. So ni timun buah lah. Okey. So timun ni adalah bunga jantan Dia straight terus. Okey. Nampak tak dia tak ada apa-apa tangkai. Dia direct dari tangkai terus ke sini. Ini adalah bunga jantan. So biasanya buah takkan keluar kat sini lah. Kita tengok bunga betina belum berkembang. Okey, ni bunga betina. Nampak tak? Sebab dia timun dia panjang. So ni dia punya petanda dia tu bunga betina. So biasanya ni bunga betina ni kejap lagi dia kembang ni. Dia biasa sebelum pukul 10 dia akan kembang. Kita buat pendebungaan atau kita kahwinkan dia sebelum pukul 10 Tapi timun ni biasanya kita dah ada ejen. Nampak tak? Ni ejen dia tu. Okey, dah ada ejen. So kita tak perlulah. Tapi nak memastikannya lagi pun tak larat. Tengok. Alhamdulillah. So tak larat lah nak satu-satu kan. Okey. So ni nanti kita ambil bunga jantan ni. Contohlah saya tak dapat nak tunjuk penuh sebab bunga betina tu tak buka lagi. Okey, bunga jantan ni kan. Ambil sekuntum. Ambil petik. Gunting ke apa petik. Dan nampak tak ni? Okey. So ni bunga jantan Saya ni pegang handphone jadi tak boleh nak tunjuk. Nampak tak yang tengah ni? Yang tengah ni adalah dia punya ada bunga tengah tu Okey. So kita akan buang. Ada setengah orang dia buang kelopak. Ada tak yang ada tak. Jadi saya tengok mana dah buka bunga betina Saya nak tonyohkan dia aja. Okey, so ni bunga betina Ni tak buka lagi ni. Kejap saya cuba. Boleh tak I minta izin nak. Okey. Sebenarnya kita tak perlu kepak macam ni tau. Sekejap saya tengok mana yang ada. Dia belum buka lah. Belum fully buka. Okey, kejap saya pergi kat sebelah. Oh ya Allah. Okey. Okey. Ni bunga betina Nampak? Dia dah ada dia punya betina lah. Kan? So, apa kita buat? Ni bunga jantan tadi tu. Kalau boleh jangan dari satu pokok dengan pokok berlainan. Bunga jantan dengan bunga betina dari pokok berlainan. So, kita akan buang Kita buang kelopak ke tak buang kelopak pun tak apa. So, nampak tak yang tengah ni? Yang tengah ni adalah dia punya bunga lah. So, kita nak kena kahwinkan dia Sekejap maaf saya guna satu tangan. Sebab sebelah tangan lagi pakai kamera. Okay, so ni bunga betina. Kita dah buang kelopak. Nampak tengah tu? Sorry, ni bunga jantan So ini bunga betina So kerja kita adalah kita tonyohkan dia. Dia bunga ke dia bunga. Dia bunga jantan kita tonyoh pada betina. Wallahu alam. Sampai tak Kejap Kejap. Okey. So ni kita dah buang dia punya kelopak So kita just tonyoh dia macam ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan pendebungaan ni berjaya. Kalau misalnya kata kita tak ada bungakan dia, kalau bagi pokok-pokok macam rock melon ke apa labu kan, dia akan jatuh tau. Tangkai ni akan buruk dan jatuh. Tapi bila kita ada bungakan, so dia akan besar lah. Bukan maknanya bila dah ada macam ni dah confirm berbuah tau tak. Dia berbuah tapi dia tak besar, dia akan gugur buruk. Kalau macam ni insyaAllah. Okey. Macam ni. Satu lagi. Satu jantan boleh pergi kepada beberapa betina as long dia punya tu adalah. Okey, itu saja perkongsian untuk pagi ni. Selamat berkebun.